Okay guys, ramai yang tanya Samson. Setiap kali jumpa tanya pengalaman Samson dalam bidang takaful ni, apa pengalaman yang menakutkan bila Samson berada dalam industri takaful ni. Okay. Antara perkara yang menakutkan Samson dalam bidang takaful ni ialah bukannya rejection. Bagi Samson, rejection is normal, kerana bila you reject means that you tak ada lagi awareness, you masih sihat, you tak pernah go through proses jaga orang sakit, you tak pernah sakit yang memerlukan kos rawatan yang berpuluh-puluh ribu, you tak pernah go through lagi keadaan di mana you sakit, you terpaksa gadai you punya harta, aset, duit simpanan habis. Okay, so benda-benda macam tu bukan perkara yang merisaukan Samson lah. Sebab industri ni industri rejection. So bila you jumpa orang tak nak ambil polisi takaful is normal. Tapi apa yang merisaukan Samson, yang menakutkan Samson ialah bila mana mereka yang pernah Samson approach dan mereka reject untuk terima nasihat dan ambil polisi takaful, bila mana mereka tiba-tiba kontak Samson, kontak Samson nak subscribe, nak ambil takaful dengan kadar segera. Kalau dari segi sale, kita sebagai salesperson happy lah bila ada klien nak subscribe, nak ambil dengan kita. Tapi bagi Samson, bila keadaan tu terjadi, perkara tu agak merisaukan. Kenapa? Dua benda. Satu, orang tersebut mungkin dah ada sakit. Dah ada sakit, dia dah habis berpuluh-puluh ribu, atau dia tak ada duit yang cukup untuk continue dia punya rawatan. Contoh kanser, jantung. Okay? So perkara tu merisaukan. Kerana Samson kalau boleh tak nak klien Samson, terutama kenalan rapat go through dalam keadaan macam tu. Maksudnya you dah sakit, you tak punya kewangan yang cukup untuk tampun kos-kos rawatan tersebut. Okay, so benda-benda macam tu bila you get back dekat Samson, dekat mana-mana ejen takaful, you dah tak boleh nak ambil dah polisi tu. So you terpaksa cari cara lain untuk dapatkan kewangan. Tapi untuk you ambil takaful and then untuk you guna, dah tak boleh bila you dah ada sakit. So benda-benda tu sangat merisaukan, sebab Samson tak boleh nak bantu dari segi keuangan. Setakat nak bagi bantuan sedikit tu insya-Allah boleh. Tapi untuk you, untuk saya, untuk Samson bantu dalam berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, tak boleh guys. Samson tak mampu untuk tu. Apa yang Samson mampu ialah bagi kesedaran ketika mana you sihat ni, ambil perlindungan takaful. Terutama bila you masih muda, masih sihat. Kerana Samson tak nak you go through keadaan dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan you dah sakit, you banyak nak guna duit untuk bayar kos-kos rawatan, pada masa tu you dah tak boleh ambil mana-mana polisi dah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah apa yang Samson risaukan ialah bila mana ada ahli keluarga ataupun breadwinner atau ketua keluarga yang mencari nafkah utama dalam keluarga tu meninggal atau sakit atau lumpuh. So family tu dah hilang kebertanggungan untuk dia sustain dia punya kehidupan. So bila anak-anak waris, isteri datang tanya ada tak dia punya suami ke ambil hibah dengan Samson, dengan harapan dapat claim hibah maybe 500,000, 1 juta, 100,000 untuk bantu selesaikan hutang-hutang arwah, untuk bantu selesaikan urusan-urusan faraid.
untuk bantu uruskan anak-anak yang masih kecil, umur 1 tahun, 2 tahun. Sebab anak-anak ni bila dia umur 1 tahun, untuk dia independen, boleh bekerja dengan sendiri bila dia umur 20 tahun. So 19 tahun lagi untuk dia jadi dewasa, dia memerlukan sokongan dari parents. So jika salah seorang parent tiada atau dua-dua tiada, macam mana nasib dengan anak-anak tersebut? Selama 19 tahun sementara dia nak independen untuk bekerja sendiri, siapa yang nak bantu mereka? Terutama dari segi financial, support. Sebab mereka masih memerlukan pendidikan, mereka masih memerlukan makan dan minum mereka, pakaian mereka. So benda-benda macam inilah yang sangat merisaukan Samson, terutama bila ia terjadi dalam kalangan keluarga terdekat Samson, kawan-kawan Samson, orang yang Samson kenal. Okay? So benda-benda tu sangat menyedihkan. Bila mereka datang balik jumpa Samson, baru nak ambil, tapi semuanya sudah terlambat. Okay, so kepada anda di luar sana, jika mana-mana ejen takaful approach anda, at least you dengar, bukakan you punya minda you, bukakan hati you untuk terima, sharing dulu daripada diorang. Apa yang you nak ambil tak ambil is nombor 2. Berapa yang you nak ambil nombor 2. Yang pertama, you duduk dengar dulu. Sebab mostly ejen takaful yang bila jumpa you ni, diorang di-train pasal produk, pasal pengurusan harta beku, pasal pengurusan faraid, pasal pengurusan kewangan. Kita semua diwajibkan untuk ambil kelas-kelas tersebut, dan ada kelas tersebut berbayar. Ada kelas yang beratus you kena bayar, beribu you kena bayar. So masa dia orang, kewangan dia orang dihabiskan untuk belajar pasal takaful, pasal finance. Okay, so bila mereka ada knowledge yang padu, so benda-benda tu yang dia orang boleh advise prospek-prospek di luar sana, klien-klien di luar sana, untuk dapatkan pelindungan takaful yang lebih menyeluruh, yang meets you punya target atau requirement. Okay, so itu saja perkongsian dari Samson. So jika anda nak dapatkan konsultasi percuma dari Samson, boleh hubungi Samson dengan kadar segera. InsyaAllah kita jumpa dan kita bantu untuk you guys dapat pelindungan takaful yang cukup. Jika anda dah ada polisi pun, Samson boleh tolong review. Kita cek balik polisi apa yang you dah ambil, apa yang you bayar tiap-tiap tahun. So make sure benda tu you tahu dan cukup untuk cover you bila something happen dekat you in future lah. Right, so itu saja guys. I am Samson, your takaful coach.